Dengar cerita, ramai murid-murid Cikgu KA kena masuk kelas peralihan Cikgu Sheila Rusli. Tak apalah, itulah orang panggil proses pembelajaran. By the way, hari ni kita akan buat sup daging pedas ataupun kalau dekat Thailand kita panggil tom set. First kali, hampa kena rebuskan daging. Daging ni aku pakai bahagian tulang yang ada isi, ada lemak-lemak sikit. Rebus macam biasa. Takkan aku nak tunjuk kot. Itu pasal lah masuk kelas peralihan. Rebus daging pun nak kena tunjuk. Masukkan 4 batang serai, lengkuas sebesar ibu jari, setengah biji bawang Holland, akar ketumbar dalam 3 pokok, 5 keping daun limau purut. Tak habis lagi tau. Lepas tu, masuk pula 3 ulas bawang putih, tak payah tumbuk hiris ke apa. Masuk je. Next, 3 sudu sos ikan and 1 sudu Thai palm sugar. Masak sup daging ni sampai dia mendidih, tak payah lama sangat sebab daging kan dah rebus tadi. Then, masukkan 5 ke 8 batang cili padi merah, lebih pun tak apa, 1 sudu cili flake. Kalau ada cili flake yang Thailand tu lagi bagus. Sambil tunggu tu, hampa pisangai 2 sudu beras dengan 10 tangkai cili kering. And ambil cili kering tu masukkan dalam tom set kita. Aku tambahkan juga irisan tomato, daun ketumbar dan perahan 2 biji limau nipis. Nak lebihkan masam pun boleh sebab tom set ni kena ada rasa masam, ada rasa pedas. Lagi 5-10 minit nak berbuka, masa beridang tu, jangan lupa taburkan beras yang kita dah sangai tadi tu. Hampa tumbuk-tumbuk and then tabur dekat atas tom set tu. Sangatlah sedap. Try lah buat.